Saya tak nampak. Sebenarnya tidak perlu tulisan ini, baru saya nampak. Usalli sunnatul tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Sebenarnya tidak ada lafaz di dalam apa? Salat. Untuk niat ni tidak lafaz. Bila kita buat macam ni, kita keliru. Hari itu kita ada arahan sebenarnya. Sebenarnya tak perlu benda ni. Ada orang kata bukan apa, kita lafaz ni nak bagi lebih sempurna, walaupun Nabi tak buat, tapi nak bagi lebih elok. Maksudnya hak Nabi buat hari tu tak apa elok, kita bagi lebih elok. Yang tu yang maksudnya. Tak ada lebih. Kita nak bagi lebih kemas. Artinya hak Nabi buat hari tu tak kemas, kita perkemas. Jadi yang tu kita, saya bukan kata masjid ni maksudkan. Saya cerita secara umum. Saya cerita secara umum. Jadi hak tu kita elokkan. Takut jadi begitu. Tidak ada lafaz. Hatta Al-Imam Nawawi dalam Majmu', walaupun dia sebut tentang qaul tentang mazhab Syafi'i, tapi dia kata telah berlaku kesalahan faham tentang maksud Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang lafaz, kata dia, innaha laysa kas-saum la yadkhuluha illa bil lafaz. Sesungguhnya semayang itu tidak seperti dengan puasa, tidak dimasuki semayang itu melainkan dengan lafaz. Maka menyangka sebahagian daripada Syafi'iyah bahawasanya yang dikatakan lafaz itu usolli, sebenarnya bukan lafaz itu usolli. Lafaz yang dimaksudkan itu ialah takbiratul ihram. Siapa kata? An-Nawawi sebut. Berlaku salah faham maksud. Walaupun Al-Nawawi dia sebut dalam lepas pada tu beberapa tempat dia tentang lafaz ni, namun dia sendiri betul bukan itu maksud Syafi'i rahimahullahu taala. Maka berpada dengan hak dibuat oleh Nabi itu lebih baik. Kita nak tuan-tuan, saya selalu buat darab, hak saya kata darab tak cerdik kan. Hak ni ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kalau ikut sebiji hak Nabi, tentu dah boleh. Berapa kita fitrai hak boleh dengan tak boleh? Tanya Nabi semayang macam mana? Nabi kata, idza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu bangun untuk menunaikan salat, maka takbir. Kita kata Nabi tak apa kemah. Nak kata yang tu ke tak? Nabi ni tak berapa lah. Cara semayang tu tak mantap. Nak kata yang tu ke tak? Mengaji pun betul. Semayang itu ialah perkataan dan perbuatan yang bermula dengan apa? Mula dengan takbir, disudahi dengan salam. Tapi bila kita start, kita mula apa? Kita salah, kita mula salah. Kita habaq masa awal betul, masa belajar betul, masa mula, masa buat tak betul. Puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya, bermula daripada terbit fajar. Bila nak puasa, mula pada waktu imsak 15 minit sebelum terbit fajar. Cerita awal betul, bila pergi buat salah. Panduan tu betul. Macam kita bawa kereta kan, hijau jalan, merah apa? Berhenti, kuning sedia untuk berhenti. Dia kan lagi duk kuning ku jalan lah. Jadi kita laksana tak betul, teori betul. Oleh kerana itu kita betulkan benda ni. InsyaAllah benda-benda ni boleh disettlekan lah. InsyaAllah pejabat agama akan, tak apa, kalau ada harga pun kita turun, kita bayar balik. Benda ni kira bukan apa, esok orang keliru. Maka sebab keliru tu dia duk takbir banyak kali tu. Allah 3-4 kali. Pasal apa? Dia atok usolli fardun maghrib. Dia atok. Yang tu bukan niat tu. Apa dia tu? Dah dia duk pejam mata, duk bagi lalu lah otak tu, bukan niat tu. Apa dah? Dia mengatur perkataan di dalam minda. Dia atur perkataan otak. Niat ni minum air, ada niat nak cakap ni, ada niat. Tuan-tuan nak bangkit, bukan nak kata nak semayang, nak bangkit berdiri semayang tu mesti ada niat. Kalau tak ada niat, duduk di rumah tak main masjid sampai kesudah pagi esok, dah tak ada niat nak semayang.
Kalau tak ada niat, pergi ambil wuduk pun tak pergi ambil, mesti niat ada. Takkan duduk dalam saf, duduk niat tak ada lagi, duduk 3-4 kali niat tak ada. Ini semua tak masuk akal. Kembali pada sunnah, balik pada sunnah. Ad-dinun yusr, agama itu mudah. Tuan-tuan nak rokok, ada niat tak nak rokok? Rokok tanpa niat sah ataupun tidak? Tak sah. I'tidal tanpa niat sah atau tidak? Tak sah. Sujud tanpa niat, tak niat sujud, tiba tersujud, dia tak boleh kira ibadat. Pasal ibadat mesti dengan niat. Adakah masa kita nak sujud tu, sengaja aku nak sujud sekali, sengaja aku nak bangkit sujud sekali? Tak ada. Kita tak kata. Maka ini ada kekeliruan dalam maksud. Semoga Allah Ta'ala memahami kita semua terhadap agamanya. Doa tuan-tuan banyak-banyak. Pahaman ni banyak sangat lah. Orang tu bagi, orang ni bagi, minta, ya Allah bagi tunjuk hak mana hak sama dengan Rasulmu, bukan sama dengan orang kampung kita. Pasal hak kita nak pergi tu bukan nak pergi akhirat. Kalau itu imam kita mana? Itu imam kita. Dia teman. Ni dia tanya saya itu imam tolong jawab. Tak. Semua kita cari Rasul. Tuan mufti. Ni pun nak tanya saya ni. Tak. Mufti pun tak selamat. Tu imam pun tak selamat. Yang selamat pengikut Rasul. Walaupun dia tu duk kerja perbaik basikat lah, atau belah itik belakang kampung lah. Haji pun tak pernah pergi, tapi semua amalan ikut Rasul, dia lebih selamat pada mufti dan tu imam. Ikut sunnah, dia selamat untuk kita. Agama ni bukan nak tegang rat, nak pergi berkelahi, bukan nak tunjuk siapa pandai dah. Siapa rasa dia kata aku tak kira Rasul tak Rasul, hak mana hak lama, hak tu kita jalan. Tak apa. Tak apa. Tapi ada hari benda ni tak lama kan, Allah Ta'ala maha berkuasa, benda ni siapa nak berkerah, dia berkerah dan dia jawab depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kata dah terang, agama tu tertegak di atas 3 benda kan? Niat, perbuatan, perkataan. Sebab itulah hadis riwayat Umar Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat, dianggap sebagai 1/3 agama. Kerana agama tu tertegak atas 3. Niat betul lah. Perbuatan betul lah. Perkataan betul lah. 3 benda di atas agama. Kalau niat saja betul, perbuatan perkataan tak betul, tetap ditolak. Niat semayang tuan-tuan betul, usalli semua sampai habis, sampai 4 kali angkat lah, baru masuk. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala, 4 kali angkat baru masuk, Allahu Akbar, puas rasanya. Terus tu imam rukuk, dia baru rukuk sekali. Rupa-rupanya punya payah nak angkat takbir. Asal imam takbir dia tak boleh masuk. Asal imam baca Fatihah dia tak boleh masuk lagi. Imam dah nak habis ayat lazim baru dia dapat Allahu Akbar. Terus dia masuk dapat tuan-tuan. Senang pula dia masuk. Masa imam baca Fatihah dia tak boleh dapat lagi takbir. Masa imam walam yakul lahu kufuwan Allahu Akbar ahad Allahu Akbar, dapat tuan-tuan. Dia ni macam mana? Niatnya punya bagus, perbuatan tak bagus. Orang rukuk dulu baru sujud. Dia sujud dulu baru dia patah balik rukuk. Tak mau. Ataupun perbuatannya bagus, niatnya salah. Perbuatan bagus, niat pula salah, pun tak mau juga. Niat tak ikhlas pada Allah. Baguslah akak ada tudung sekarang, sejuk mata mandang tengok akak tudung. Lawa akak macam Wardina, cantik sekarang. Macam mana akak tak tudung dah berubah. Maknanya dia bertudung bukan kerana Allah, pasal nak tutup uban. Tak diterima juga. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu 3 benda ni, niat, akhlak, niat, perbuatan dan perkataan. Hadis-hadis tentang ini disebut. Hadis tentang niat, innamal a'malu bin niyat.
Hadis tentang perbuatan, tentang perkataan al-halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Hadis tentang perbuatan apabila kita meninggalkan ma la ya'ni, apabila yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Amalkan. Baik, Allah Ta'ala menyebut bahawa mendirikan solat secara berkesinambungan dan terus menerus adalah bentuk pemeliharaan terhadap solat, seperti mana firman Allah surah Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang sentiasa memelihara solatnya. Memelihara solat maksudnya luas, nanti kita akan belajar di belakang itu apa makna memelihara solat. Bukan makna orang tu semayang tak tinggal. Ada orang kita faham, ustaz, kawan saya tu ustaz semayang tak tinggal, bagus. Ustaz, menantu saya ustaz semayang tak tinggal ustaz. Memanglah tak tinggal semayang, tapi semayang Zuhur pukul 4.40, lagi 5 minit nak masuk asar. Memang tak tinggal solat maghrib, tapi semayang maghribnya 8.30, lagi 7 minit nak masuk isyak. Memang tak tinggal semayang subuh, tapi semayang subuhnya 7 pagi, lagi 2 minit matahari nak terbit. Apa makna memelihara solat? Ada banyak tuan-tuan. Ustaz, suami saya, alhamdulillah ustaz, suami saya tak tinggal semayang ustaz. Bersyukurlah saya dapat suami yang semayang ustaz. Tapi tak pernah semayang di masjid. Tak pernah semayang di masjid. Di rumah je semayang seorang-seorang. Adakah dia dipanggil memelihara solat? Jaga tuan-tuan. Itu belum termasuk kepada yuhafizun. Ada banyak syarat yang dikatakan orang yang bertakwa memelihara solat. Bukan satu. Bukan maksud semayang tak tinggal. Alhamdulillah lah ustaz, anak saya ustaz walaupun belajar di England ustaz, tapi balik rumah dia tak tinggal semayang ustaz. Syukur ustaz, dia semayang juga ustaz. Macam tadi subuh saya terkejut saya ustaz, dia semayang subuh pukul 7 suku ustaz. Ya Allah, 7 suku orang terkejut dia semayang. Awak selama ni dia tak semayang? Sebelum ni tak pernah semayang ustaz, tapi sejak dia balik ni 7 suku pukul 7 dia bangun semayang ustaz. Belum terkira baik. Tuan-tuan ingat kira baik ke semayang subuh gajah? Baik. Dengan sesiapa yang memelihara solat tepat pada waktunya. Nombor 1, semayang tepat pada waktu. Yang dikatakan yuhafizun tu apa? Tepat pada waktu. Yang kedua yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Berjemaah. Yang ketiga yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Khusyuk. Yang keempat, patuh dan tunduk kepadanya. Sekurang-kurangnya ada 4 benda yang dikatakan memelihara solat. Pertama, semayang pada waktunya, limiqatiha, semayang pada waktunya. Maknanya kalau semayang duk tertinggal qada, itu bukan dikata yuhafizun. Saya ni ustaz tak semayang Zuhur ustaz, sebab Allah sibuk ustaz buat kerja sedar-sedar dah pukul 5 ustaz. Itu yang saya qada dengan asar. Saya sibuk betul lah ustaz, sebab kenduri kahwin ustaz. Ya Allah, sampai tak semayang ustaz. Zuhur saya qada dengan asar, buat jamak je ustaz. Mudah-mudahan Tuhan maafkan saya. Mana boleh cakap macam itu? Saya tak semayang ustaz sebab jam, trafik jam ustaz. Ya Allah, balik sekolah cuti baru ni, ya Allah, jam ustaz. 4-5 jam daripada Kuala Kangsar nak ke Ipoh ustaz, jam. Semayang asar pun terlepas. Ini bukan dikatakan sebagai orang yang menjaga solat. Yang kedua, dia kata berjemaah. Tadi saya sebut saya bersyukur ustaz dapat suami yang semayang. Di mana dia semayang? Kak, di rumah. Tak pernah ke masjid. Allah, semayang Jumaat pun dia di rumah je ustaz. Subhanallah, Masya Allah. Itu belum dikira yuhafizun. Masjid ini tempat Jumaat, datanglah semayang di masjid, besar pahala. Melainkan kalau uzur, semayanglah di rumah. Melainkan kalau hujan, semayanglah di rumah. Melainkan takut alung tunggu depan pintu masjid, pergi naik motor tengok-tengok alung ada, kena balik semayang di rumah.
Tu betul lah. Betul lah sembahyang di rumah. Sebab ada orang yang cari hutang. Dia kata, ustaz, saya sampai bila-bila tak boleh ke masjid, ustaz, sebab tu imam tu lah yang bagi hutang pada saya. Kalau saya pergi dia minta hutang, saya tak ada duit, ustaz, macam mana, ustaz? Uzur. Ini dipanggil sebagai uzur. Sakit itu uzur. Sakit itu uzur. Bolehlah dia sembahyang. Dia jaga orang sakit, uzur juga pada dia. Dia tak apalah. Ni tak ada uzur apa. Kereta ada, motosikal ada, lampu jalan ada, semuanya ada. Apa alasan tak datang sembahyang berjemaah? Tapi ustaz, saya sembahyang di rumah, janji sembahyang, ustaz. Kawan saya langsung tak sembahyang. Saya kurang-kurang saya sembahyang. Saya sembahyang, ustaz. Betul kamu sembahyang, tapi nilai tak sama. Janji sembahyang, sembahyang sama, ustaz. Tidak, kamu di rumah 1, di masjid 27. Sama ke 1 dengan 27? Mana sama? Ustaz kata sembahyang berjemaah di masjid 27 kali ganda. Kenapa ada satu ustaz sebut 25 kali ganda? Macam mana ni ustaz? Ustaz kata 27, ustaz semalam kata 25. Siapa yang betul? Saya jawab dua-dua betul. Dua-duanya bersandar pada hadis. Yang ni 27, yang ni 25. Sebab apa tak sama? Sebab nilaian kita tak sama. Kenapa yang ni dapat 27 kali ganda, yang seorang ni dapat 25 kali ganda? Sebab apa tak sama? Sebab nilai sembahyang kita ni pun tak sama. Tuan-tuan tadi sembahyang, tuan-tuan tak khusyuk, sebelah tuan-tuan khusyuk. Orang yang khusyuk lebih pahala daripada yang tak khusyuk. Tuan-tuan datang sembahyang berjemaah di masjid, duduk sah belakang, ada orang sah depan. Orang sah depan lebih besar pahala daripada sah di belakang, walaupun berjemaah. Sebab tu Nabi bagi anggaran tidak sama pahalanya. Sebab memang tak sama, walaupun duduk dalam saf yang sama. Walaupun tuan-tuan berdiri daripada hujung sana sampai hujung situ dalam saf yang pertama, pahala tetap tidak sama. Pertama, bergantung kepada pakaian tuan-tuan. Ada yang sembahyang tapi pakaian tak cantik, lebih besar pahala pakaian yang cantik. Ada orang yang sembahyang khusyuknya tidak, tapi orang ini sembahyangnya sangat khusyuk. Sembahyang khusyuk lagi besar pahala. Orang ni ambil wuduk tak sempurna, orang ni ambil wuduk dengan sunat, dengan harus, semuanya dia buat sekali. Kita ambil wuduk betul-betul yang wajib aja. Orang yang ambil pahala wuduk lebih besar lagi pahala dia daripada yang ambil wuduk tak basuh telinga, tak basuh benda sunat misalnya. Kita ambil wuduk, kumur pun tidak, bersugi pun tidak. Dia sebelum ambil wuduk dengan bersugi, dengan masuk air dalam hidung, dengan basuh tangan, dengan basuh telinga, dia ambil sunat, dia datang sembahyang, pahalanya lebih daripada yang sembahyang ambil wuduknya yang asas-asas sahaja. Sebab itulah pahala tak sama. Pahala itu berbeza kerana siapa yang sempurna lebih besar daripada orang yang tidak sempurna amalan.